ada keupayaan, kita syirik. Memang tak boleh, tak ada. Memang tak boleh buang. Tak boleh buang syirik. Kenapa? Ada kan? Nampak? Jadi itu cerita mana syirik yang ada tadi. Syirik mana pun memang tak boleh buang. Boleh buang tu. Okey, betul. Kita dah pakai dah kontrak tu. Boleh ke buang tak mau pakai kontrak? Tak boleh. Tak ada upaya tu. Kata tak ada daya. Upaya sebab tu kita duk kata tak ada daya tu. Supaya kita tak ada syirik. Dia tak jadi. Dia jadi syirik tu. Nabi-Nabi Rasul-Rasul kata tak ada daya tu setelah dia habis syirik. Baru dia kata la haula wala. Ya. Tukang kata tu syirik dah. Syirik. Kena nampak dah tempat syirik tu. Ya. Ya. Ada daya nak buat. Tak ada daya. Tak ada daya nak buat. daya. Bila tak ada daya nak buat, siapa yang ada daya buat? Allah Taala. Allah Ta'ala. Kena mohon saja. Ya. Awak ada punya tadi. Jawapan saja tadi. Nampak? Dia kena situ yang Itulah kelemahan kita tu. Kena mohon saja juga. Allah sendiri. Saya selama ni duk ingat ada upaya kan. Kita kata tak ada daya upaya. Tapi Kita dah buat. kita dah pakai. Ya. Kita pun bohong, kita menyebut. Di sinilah orang menyebut nama Allah Ta'ala. Orang bertobat kepada Allah. Bila-bila pun Allah tak mau terima tobat dia. Tak mau terima solat dia. Tak mau terima zakat dia. Kerana dia syirik. Allah. Hujung hari jadi. Setelah kamu Nabi. Kamu isbat. Menyerah diri. Tukang menyerah tu pun Nabi. Habis sekali loncong dia. Tukang menyerah tu pun. Dia pun loncong dia. Sopan-sopan habis-habis. Panggil dalam bahasa Arab. Al-Ummi. Cakap bahasa Melayu. Tak ada bahasa nak dibahasa lagi. Dia ada bahasa. Dia ada bahasa dia. Allahu Akbar. Ada. Tapi tidak ada bahasa yang dia punya bahasa. Macam tu. Pakai dia tu tak ada dah. Tak ada dah. Yang punya dia punya bahasa tak ada dah. Tu mana Al-Ummi. Menulis. Bukan dia punya tulis dah. Tapi dia tak payah kata. Tak perlu kata. Bukan aku nulis Allah Ta'ala tulis. Itu tak betul. Tak tulis. Yang tulis Allah Ta'ala. Tu tukang kata ada lagi tak? Hari ya. Ada lagi tak tukang kata tu? Tak. Bukan aku tulis. Yang tulis tu Allah Ta'ala. Tukang kata tu ada. Tak selesai. Dia sampai habis tukang kata tu buat semua loncong dia tak ada dah. Lakulah tidak khabar akan dirinya cakap bahasa Arab Al-Ummi. Nak pergi kat sini lah makna tauhid tu. Ni intipati intisari dia juga dipanggil Isra' wal Mi'raj. Ni lah Mi'raj. Ni lah Mi'raj bukan cukup tahun cerita. Cukup tahun cerita.